Pupu saya beranak kembar siam. 2 kepala 1 badan. Pulak dah. Mari dua ni rekor-rekor ni boleh-boleh. Biarlah nak tanya, okey? Bertanya itu satu ilmu, okey? Orang tukang tanya paling banyak pahala, bukan tukang jawab. Okey? Kalau nak buat kunduri akikah, bapa dia kena semelih kambing berapa ekor? Aguh dia. Dia dapat anak kembar siam. Kenapa dia panggil kembar siam? Kerana bercampur 2 orang 1 badan. 2 kepala. Okey? 2 kepala 1 badan. Kenapa dia panggil siam? Kerana yang direkodkan di zaman moden pada abad ke-19 terjadi di negeri Thailand. Zaman moden. Zaman dulu wallahu a'lam. Zaman Nabi-Nabi dulu tidak direkodkan. Rekod zaman moden berlaku di Thailand 1880-an kalau tak silap, boleh cek Google balik. Okey? Dia panggil kembar Thailand, kembar siam. Okey. Jadi kalau dah kembar bergabung lagu tu 2 1 badan 2 kepala budak, setiap seorang anak sekurang-kurang seekor kambing. Okey? Jadi anak yang bersambung lagu ni berapa ekor kambing? Jawabnya tengok dulu, wa fihi tafsilun, ada huraian. Berapa nyawa? Kalau 2 nyawa berasingan, cuma badan melekat, 2 ekor kambing sekurang-kurang. Kalau 1 nyawa, cuma kepala saja 2, maka seekor kambing sudah memadai. Jelas atau tidak? Soalan seterusnya,